wanita tersebut mentaati suaminya dengan perkara yang diredai, yang dihalalkan oleh Allah kepada suaminya. Keadaan ini sama juga kepada amah, hamba perempuan yang hamil daripada tuannya. Maksudnya yang hamil disebabkan hubungannya dengan tuannya. Annalaha ay bi anna laha muddata hamliha misla ajri as-saimi al-qaimi fi sabilillah. Jadi kata Nabi, tidakkah kamu reda, wahai golongan wanita, bahawa jika kalian, kalau seorang wanita tersebut hamil daripada suaminya dan suaminya reda dengannya, bahawa baginya pahala puasa as-saimil qaimi fi sabilillah, yakni pahala orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang qaim fi sabilillah, iaitu yang berada dalam jihad fi sabilillah, yakni orang yang berada dalam peperangan fi sabilillah. Wa idza asabaha at-talqu ay waja'u al-wiladah, dan ketika mana wanita tersebut diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit pada ketika mana ingin melahirkan anak tersebut, lam ya'lam ahlus samai wal ardi ma ukhfiya laha min qurrati a'yun, tidak diketahui oleh ahli langit dan bumi di kalangan jin, manusia dan malaikat dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi wanita tersebut dengan sesuatu yang menyejukkan matanya, iaitu syai' nafis. Ini perkara yang sangat berharga telah disiapkan oleh Allah kepada wanita tersebut. Fa idza wada'at, ketika dia melahirkan anak, lam yakhruj min labaniha jur'atun, tidaklah keluar daripada susunya satu hisapan susu daripada anak, walam yamassa min sadyiha, dan tidaklah menghisap susu daripada buah dadanya oleh anaknya, massatan, dengan suatu isapan, illa kana laha, melainkan bagi wanita tersebut dengan perbuatan tadi, bikulli jur'atin wa bikulli massatin, dengan setiap jur'ah. Jur'ah di sini dengan makna apa? Jara'atul ma wajtara'tuhu bimarratin wa tajarra'tuhu syai'an ba'da syai'. Itu dengan makna diperah dengan susu perahan, satu susu ataupun yang diisap terus daripada mulut bayi pada buah dada ibunya. Maka setiap daripada isapan tersebut, kata Nabi SAW, hasanatun, satu kebaikan. Fa in asharaha lailatan, dan bagi kalau wanita tadi berjaga malam, kana laha mislu ajri 70 raqabatan, maka baginya pahala 70 hamba yang dibebaskan di jalan Allah. Tu'atiquhum fi sabilillah bi ikhlasin, yang dibebaskan oleh seorang yang membebaskan hamba, 70 hamba. Jadi pahala seorang ibu yang bangun malam menjaga anaknya, itu pahalanya seperti 70 hamba yang dibebaskan di jalan Allah dengan ikhlas. Dan Al-Imam Al-Munawi mengatakan al-muradu bis-sab'in, dimaksudkan dengan 70 ini adalah taksir, dengan makna banyak. Bukan 70 tu dengan makna bilangan 70, iaitu dengan bilangan hamba yang banyak yang dibebaskan di jalan Allah tanpa ada riak sekalipun. Faham? Ini pahala bagi ibu yang mana mengandung, yang mana menyusukan anak dan berjaga malam untuk memberikan perhatian kepada anaknya yang menangis atau yang meragam pada waktu malam. Ini pahalanya. Ini kata Imamul Munawi, al-muradu bis-sab'ina at-taksiru wa mislu zaujati, dan seperti makna bagi zaujah juga adalah al-amatul mu'minah, wanita yang beriman di kalangan hamba yang hamil daripada tuannya. Maksudnya yang hamil dengan sebab hubungannya dengan tuannya, dan hukumnya halal. Karena kalau wanita tersebut amah tadi bukan lagi berkahwin. Rawahul Hasanu, ni sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada lagi hamba. Jadi jangan duk ingat orang gaji kita amah pula. Jadi dia duk pi menjalin hubungan dengan dia punya orang gaji dia pula. Itu tak ada kaitan. Itu bukan hamba. Itu orang bekerja. Jadi hamba ni yang dijual di suk hamba. Bahkan kerana peperangan dan seumpama dengannya, maka dijadikan mereka hamba dan dibeli lalu berkhidmat kepada tuannya. Ada syarat-syarat dia yang
disebutkan oleh syarak. Rawahu Al-Hasan bin Sufyan wa Tabarani wa Ibn Asakir an Salamata hadinati Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isnadin dhaif. Sanad tadi sanadnya dhaif. Bahkan sebahagian para masyayikh mengatakan biwadaihi. Hadis itu maudhu'. Qil. Tapi yang kuatnya dia dhaif saja. Maka dhaif boleh diamalkan, tidak ada masalah. Dan wanita boleh jadikan hadis tersebut sebagai pemangkin semangat untuk mereka terus berkhidmat dan melakukan kebaikan kepada anak-anaknya, dan tidak akan rugi sedikit pun jerih-perih dan juga kesusahan, keletihan mereka bangun dan juga memberikan perhatian kepada anak dan seumpama dengannya. Kesemua tadi adalah pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi anggap kata itu adalah pahala. InsyaAllah kita akan jadi semangat. Jadi ibu-ibu muda zaman lah yang tak baca hadis-hadis macam ni, yang menyebabkan dia suka baca Facebook. Nah, lepas tu dia tengok bandingan hidup dia dengan orang-orang kaya, yang ada orang gaji, yang ada orang yang urus anak-anak dia dan seumpama dengannya. Maka mula dia membandingkan diri dia dengan wanita tersebut dan memohon perkara-perkara yang tidak sepatutnya kepada suaminya, dan akhirnya menyebabkan suaminya jadi susah hati. Nah, dan pening kepala dengan sikapnya tadi. Jadi sebab tu anggap segala yang kita lakukan tadi adalah ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat ganda anugerah tersebut kepada ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah fadilat kepada ibu-ibu lah. Jadi maknanya tak jadi ibu lagi, maka kena berdoa untuk jadi ibu. Kata tak calon tak ada, doa jadi calon kedua dan ketiga. Tiba melawak. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan serius sangat. Ni. Itu serius pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza nazara ila imra'atihi wa nazarat ilayhi bi shahwatin aw ghayriha nazara Allah ta'ala ilayhima nazrata rahmah fa idza aqadha bi kaffiha ay liyula'ibaha aw yujami'aha tasaqatat dhunubuhuma min qilali asabi'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis disebut oleh baginda Rasul, kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya seorang suami, seorang lelaki, ni suami lah maknanya. Jadi idza nazara ila imraatihi, ketika dia melihat kepada istrinya, wa nazarat ilaihi, dan si istri juga melihat kepada suaminya, bi syahwatin aw ghairiha, hanya sekadar melihat saja. Istri melihat suaminya, suami melihat istrinya, sama ada melihat dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Nazarallahu ta'ala ilaihima nazrata rahmatin, maka Allah akan memandang kepada si istri dan suami tersebut dengan pandangan rahmat. Jadi di sini sunnah bagi seorang isteri ketika berbicara dengan suaminya memandang pada wajah suaminya. Jadi jangan tengok kok lain masa suami tengah bersembang dengan kita. Begitu juga si suami, ketika isteri bersembang dengan dia, tengok wajah isterinya. Jangan merhati kok lain, jangan duk tengok handset. Dia duk parti handset, bini duk bersembang dengan dia. Ini pun kita duk buat lah. Jadi sebaiknya adalah berhenti sekejap dan mendengar perhatian daripada isteri kita, dan kemudian atau sama ada kita duduk saja saya tengok dia. Tengok dia duduk tengah sapu sampah ke. Sama ada melihat tadi dengan syahwat atau tidak. Apa kata Nabi? Nazarallahu ta'ala ilaihima nazrata rahmatin. Maka Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Tadi suami tengok isteri lah. Fa idza akhadha bi kaffiha, bila mana si suami memegang tapak tangan istrinya. Tapi apa maksud pegang tapak tangan sini? Ai liyula'ibaha. Ini untuk bermain dengan istrinya, au yujami'aha, ataupun dengan kinayah kepada makna untuk mengajak istrinya berjima', bersetubuh. Tasaqatat dhunubuhuma. Jadi kalau Nabi sebut macam tu, al-akhdhu bil yad, dengan makna untuk bermaksud dengan takbir dia dengan makna liyujami'aha, untuk jima'. Jadi digunakan kinayah tersebut istihya'an li dzikrih, karena Nabi malu untuk menyebut kataan jima'. Li'annahu ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha, karena Nabi sangat malu melebihi wanita anak dara yang berada di dalam kelambunya.
Jadi maknanya Nabi sangat malu untuk mengungkapkan ucapan tadi. Kita habis tu kenapa Syekh pula tak malu? Tak malu apa, kita nak kena terjemah. Nak terjemah lagi tak faham pula. Maka makna dia adalah tersebut. Jadi saya pun tak mau ulang dah kali kedua. Jadi maknanya yang tersebut tadi. Apa dia? Tengok balik. Dengar kuliah balik lagi. Hak yang siapa terlepas. Ai min bainiha. Maknanya akan gugur, kata Nabi SAW. Siapa yang memegang tangan suami isterinya dengan tujuan yang kita sebutkan tadi, maka akan gugurlah dosa kedua-dua mereka daripada celah jari jemari kedua-dua suami dan isteri tersebut. Ai min bainiha, bainiha. Ni bila ni? Sebab tu ni kadang-kadang dia kata fa idza aqadha bi kaffiha ay liyula'ibaha aw yujami'aha. Yani untuk dengan kinayah untuk bersama dengan isterinya. Di sini ada sebahagian orang salah faham. Maaf saya sebut khususnya kepada para guru. Para guru dan orang-orang yang ada maruah, tidaklah dikira sebagai seorang tadi bermaruah tinggi ketika mana berjalan di depan orang pegang tangan isterinya. Tak dikira sebagai orang tu orang zaman lain dia kata kami nak kena romantik. Isteri kena pegang tangan. Kata tangan isteri saya, pahala gugur dosa-dosa dan seumpama dengannya. Al-akhdhu bil yad di sini bukan dengan makna berjalan depan orang pegang tangan. Bukan macam maksud dia. Al-akhdhu bil yad di sini dengan makna kinayah kepada jima'. Maksudnya pegang tu untuk ajak jima'. Pegang tu takkan pegang kat bahasa raya nak ajak jima' ke? Jadi diguna zahir akhdhu bi kaffiha, maka tasaqatat dhunubuhuma min khilali asabi'ihima. Maka sebahagian orang kata akhdhu bi kaffiha, sakat pegang tangan isteri, genggam tangan isteri, maka akan gugur dosa-dosa di antara duanya. Hadza laisa maksud. Maksud di sini ialah liyula'ibaha. Li apa lagi? Liyujami'aha, untuk jima'. Maaf dah saya agak sedikit ortodok dalam masalah tu. Iaitu bukan dengan mazhab orang yang suruh suami isteri romantik depan orang. Kita sebaiknya elakkan benda-benda macam tu. Bukan semua benda nak kena depan orang. Boleh? Jadi kalau si isteri pula, kalau suaminya tidak romantik macam orang lain, tak pegang macam tu, tapi dalam rumah dia pegang, ada, jadilah. Tak mesti depan orang nak kena pergi kat pasar raya, kat Aman Center nak berjalan, sepanjang Aman Center nak kena pegang tangan dia. Kena tarik. Dia pula ambil gambar daripada belakang. Suami dia pegang tangan. Lepas tu masuklah Instagram. Influencer. Kan berlaku sekarang ni macam tu. Minat, seronok dan kata itu adalah sunnah. Hadza laisa sunnah. Itu bukan sunnah yang macam tu. Jadi kalau si isteri dan suami berjalan dalam pasar raya, jalan sebelah-sebelah. Tidak masalah. Tak perlu pegang tangan. Tak perlu nak peluk-peluk depan orang. Kerana itu kadang menjatuhkan maruah, khususnya kepada para alim. Orang yang punya kedudukan. Dan ini bukan menunjukkan kepada kekerasan. Dan bukan menunjukkan kepada perkara tadi, maknanya suami tadi jafa, keras, kering, tak ada perasaan, tidak romantik. Tak. Romantik di tempat dia. Ada tempat dia untuk ditunjukkan perkara tersebut. Jadi makna di sini apa dia? Liyula'ibaha. Tamam. Itu baru kita faham apa yang disebut oleh sebahagian para masyayikh kita yang melarang perkara tersebut dilakukan oleh sebahagian suami isteri di depan orang ramai. Maka sebaiknya dielakkan perkara-perkara yang demikian. Kecuali syai' yasir. Syai' yasir seperti isteri kita nak apa ni, orang panggil apa? Kita nak tarik dia untuk dia nak tengok satu benda, maka dipegang tangan dia, tarik untuk tengok satu benda. Ataupun nak elakkan dia daripada wuqu' fil halak, takut nak terjatuh ke, maka dipegang tangan isteri dengan lemah lembut untuk diselamatkan dia dan seumpama dengan, tak ada masalah. Itu memang sepatutnya dan nyambari, wajib. Tapi untuk pegang tangan, berjalan merata, keliling depan orang dan seumpama dengannya, lebih-lebih lagi ada orang yang salah faham dengan hadis Nabi dan sunnah baginda Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang muda pada zaman sekarang. Lari dengan isteri di padang di taman, konon-kononnya Rasulullah pernah lari dengan Sayyidatina Khadijah, dengan Sayyidatina Aisyah. Akhta'ta. Kamu salah faham dalam hadis. Nabi bukan lari depan orang. Dan Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Rasul lomba lari bukan depan orang. Para sahabat di depan. Tak ada seorang pun pusing belakang tengok Nabi
Ketika Nabi berlumba dengan Sayyidatina Aisyah, tak ada seorang pun orang lelaki yang pusing ke belakang. Dan para sahabat Nabi adalah umanaul ummah. Mereka ni orang yang amanah. Kita sekarang ni lari depan orang ramai dekat taman. Lepas tu pula bini pula kalau nak lari kena pakai legging. Seluar pula kena ketat. Baju pula kena tertonjoi semua benda. Baru dia kira nak lari. Dia tidak, dia kata tak lari lagi, dia kata sebab angin dia tolak jadi lambat. Kalau tak telanjang terus dia lari. Dia kata korang pakai juga, dia kata. Jadi gitu. Semuanya adalah dengan apa? Dengan jahil. Lepas tu sebenarnya dengan apa? Dengan nafsu. Tu nafsu sebenarnya. Nafsu tu yang nak buat tu, tapi disulam dengan sunnah kononnya. Kata tu sunnah. Jadi jangan menjual sunnah Nabi SAW dengan perkara tersebut. Jadi kata Nabi SAW, tasaqatat dhunubuhuma min qilali asabi'ihima ay min bainiha. Maka akan gugurlah dosa kedua-dua daripada suami isteri tersebut daripada celah jari jemari kedua-duanya. Nah, kata Imam disebut di sini, wal muradu as-sagha'iruz dzunub. Yang gugur tu apa dia? Yang gugur itu adalah dosa-dosa kecil. La al-kaba'ir, bukan dosa-dosa besar yang gugur. Wa mahallu dzalik, di mana tempatnya? Fima idza kana qasduhuma al-i'fafa aw al-walada li taksiril ummah. Masih lagi Imam Nawawi Jawi syarahkan masalah pegang tangan tadi untuk apa? Untuk jima. Bukan pegang tangan tadi di pasar raya depan orang ramai. Bukan pegang tangan tu duduk jalan dan seumpama dengannya di depan orang ramai. Itu bukan maksud. Sebab tu kata Syekh, bila akan gugur dosa tersebut? Bila akan gugur dosa tadi? Ketika mana, kata Syekh, fima idza kana qasduhuma, ketika qasad suami dan isteri yang pegang tangan tadi, ditarik tangan isterinya tersebut, gugur dosa-dosa tadi. Al-i'faf, iffah, menjaga diri mereka dan maruah mereka. Yang kedua, al-walad, ditaksiri al-ummah, untuk membanyakkan umat Nabi SAW. Maksudnya apa dia? Lil jima'. Jadi pegang tangan tadi untuk tujuan tu, bukan pegang tangan di jalan ke orang ramai. Orang tua-tua dulu lah, kalau kita tengok orang tua-tua kita yang umur 80-an dah, hak menikah, tak pernah bercerai, tak pernah apa semua, tak ada nak minta cerai apa semua sekali tu. Kita tengok rasanya macam biasa je hidup. Tak ada pun apa ni maklum duk minta dekat Pak Long. Tengok tu. Banyak macam mana depa pegang tangan sedia di mana-mana pun. Itu yang cerita Pak Long buka pintu kereta. Dengar cerita Pak Long buka pintu kereta. Yunus pernah dengar, Yunus? Ada seorang suami, isteri komplain suami dia, cuba tengok ni abang tak pernah buka pintu kereta saya. Cuba tengok tu maklum tu, dia kata. Umur kat 80 dah. Pak Long aja duk buka pintu kereta dia. Abang dah apa? Muda lagi tak pernah buka pintu kereta saya. Lain kali si suami pun jumpa dengan Pak Long tu, tanya. Shh. Habib. Shh. Duduk dengan dia. Duduk. Tenang Habib. Tenang. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan Syakib awak tak tegur Habib. Kan pasal satu kelas kan? Baik. Sya'rani, awak duduk sana. Mai duduk sini. Mai duduk orang mai duduk sini. Sama lah Habib. Gelak kat Sya'rani dah. Mai duduk sini. Sya'rani duduk sebelah Amu ni. Ni. Tengok ni. Duduk sebelah ni. Duduk situ. Habib nanti dulu Habib nanti tak? Mai sini. Habib duduk di sebelah Amu Syabil. Kenal Syabil? Amu Syabil. Duduk dulu Amu Syabil duduk sebelah. Duduk itu. Tengok kitab dia. Elok. Baik. Soalnya duduk situ. Baik. Apa dia asal tadi tu? Apa dia asal tadi?
buka kereta. Jadi pakcik tu pun nampak kata, dia pun tanya, dia kata apa ni, pakcik dah menikah dengan Mak Long berapa lama dah? Kata dekat 40 tahun 50 tahun dah kata. Tu sejak bila yang pakcik duk buka pintu tu? Daripada bila lagi kata? Sejak pintu rosak, dia kata. Sejak pintu sebelah makcik rosak, dia kata. Tak boleh nak buka. Kalau saya tak tolong buka, dia tak turun. Jadi sejak itulah saya buka pintu dia. Makcik apa dia pengajaran dia? Jangan tengok dengan kehidupan orang untuk nak bandingkan kehidupan kita. Suami kita kadang tak buka pintu kita, tak bermakna dia tak sayang kat kita. Nah, tak mesti kena dia turun dan jadikan kita queen untuk dia buka pintu turun untuk tanda kata dia kasih. Kadang-kadang hak turun buka pintu, isteri turun, hak tu yang pasang 3 kat belakang. Nah, bukan suuzon contoh. Nah, bukan contoh. Hak tak turun, hak tak pernah tanya, hak tak pernah apa semua sekali. Yang tu disebut dalam hadis Ummu Zara. Dia kata suami saya tak pernah masukkan tangan dia dalam kain selimut, rasa badan saya panah ke tak? Pak Lang loh. Ada dalam hadis. Dia kata suami saya tak pernah masukkan tangan dalam kain selimut, duk rasa badan saya panah ke tak, demam ke tak. Tak pernah tanya makna dia. Tak pernah tanya khabar langsung. Kalau tidak, dia tarik kain selimut dia, saya pun tarik kain selimut, dia buat tak tahu. Tapi jangan tanya. Idza kharaja asid, kalau keluar rumah macam singa, wa idza dakhala fahid. Tapi kalau masuk rumah macam dengan harimau bintang. Apa makna dia? Makna dia, kalau keluar rumah dialah pertahanan yang paling kuat kepada keluarga seperti singa, jantan. Wa idza dakhala fahid, kalau masuk rumah pula dia macam harimau bintang yang sangat menjaga urusan keluarga. Sebab permisalan dengan harimau bintang pada binatang adalah harimau bintang atau citah adalah binatang yang paling menjaga makanan. Dia tak akan makan bangkai. Citah tak makan bangkai. Kamu tengok dalam National Geographic, citah tak akan cari bangkai. Dia akan makan binatang yang fresh. Dan cara dia tokak binatang pula adalah melalui bawah tengkok, diputuskan halqum. Maknanya makanan paling halal oleh citah ialah dia sendiri sembelih. Dengan gigi, dengan lidah dia. Dengan lidah pula, dengan gigi dia. Dan kemudian bila dia bawa balik ke keluarga dia, maknanya dia akan bawa balik makanan yang halal kepada keluarga. Iza dakhala fahid. Dan kemudian fahid juga kasratul jima'. Dia suka jima' dengan isteri dia. Dan itu menunjukkan kepada kecintaan dia kepada isteri dia, dan dia menjaga hubungan keluarga dia dan juga urusan dalam rumah tangga. Jangan tanya. Dan dia tak pernah tanya dalam rumah. Kenapa tak pernah tanya urusan dalam rumah? Karena semuanya lengkap. Dia akan siapkan dalam rumah dia pada waktu tersebut. Arab mungkin suka lah macam tu. Orang Melayu kita kalau masuk kerah kong macam tu, dia pening jugalah kan? Kita hampir sampai masuk, sampai tak tanya khabar langsung ni. Masuk muka kerah, keluar muka kerah, tapi memang lengkap dalam rumah. Dia kata isteri bukan hanya nak itu saja. Isteri nak juga dengan tanya khabar apa semua sekali. Jadi sebab tu dia komplain. Dia komplain dalam masa sama, dia puji juga sikit. Dia kata juga, nak abang kata suami saya ni keras, dingin. Tapi ada juga sisi baik dia positif yang dia lakukan sekian dan seumpama dengannya. Jadi maknanya kena jadi macam siapa? Kena jadi macam Abu Zara. Itu yang dipuji dalam hadis itu, dipanggil hadis Ummu Zara kerana Ummu Zara memuji suaminya dalam semua sudut. Jadi kena lakukan apa akhlak yang ditunjukkan oleh Abu Zara kepada Ummu Zara. Hadis itu panjang. Siapa boleh hafal hadis tu, insya-Allah dia boleh hafal hadis-hadis yang lain. Insya-Allah nanti anak-anak zawiyah, santri sanawi dan juga kutab dan aliyah pun sekali lah hafal hadis Ummu Zara. Hadis itu penuh dengan bahasa dan juga ada makna yang mendalam daripada hadis tersebut. Baik. Jadi itu tujuannya. Pegang tangan tadi tujuan dia itu. Zaman sekarang ni kita dah tak ambil berat dengan benda-benda macam ni dan tak dibaca kitab dan tidak difahami dengan baik. Akhirnya ustaz pun tunjuk dekat orang ramai apa yang dia buat dan kemudian dijadikan sebagai contoh dan dimaklumkan kata itu sunnah. Seperti mana Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami menyebutkan syarahan beliau tentang hadis suami isteri mandi sekali. Suami isteri mandi sekali.
Kemudian disebutkan kata Rasulullah juga mandi dengan isterinya. Jadi dia faham mandi itu macam dia mandi. Jadi dia pun masuk bilik ayak dengan bini dia, point terus, lepas tu dia kata, ni sunnah ni, Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Maknanya kamu punya perbuatan waktu ketika sebut dengan isteri kamu dalam bilik mandi, ya sila, tak ada masalah, tu halal bagi kamu, tak ada masalah. Penting tu isteri kamu, jangan isteri orang, jangan orang lain. Isteri kamu, sila, tak ada masalah apa. Cuma jangan disebut kata Nabi buat macam ni. Betul kan Nabi buat macam tu? Dalam hadis disebut kata Maulana Syekh Yusri, ketika seorang baca tentang Nabi, dibaca dengan penuh adab. Rasulullah mandi dengan isteri Nabi dalam keadaan mempunyai sitar. Diletakkan bekas di depan, macam tempayan tu di depan, diletakkan sitar di tengah, Nabi di sebelah, isteri Nabi di sebelah. Dan kedua-duanya cebok masing-masing. Jadi di depan, ni sitar tengah, kain penutup di tengah. Nabi di sini, isteri Nabi di sini. Lepas tu pakai lawan cedok, mandi. Bukan hak kita duk bayang tu. Syekh Yusri kata, yang ni cara Nabi mandi. Kamu nak mandi dengan isteri kamu, berguling dalam bilik ayak tu, sila, tak ada masalah apa. Tapi jangan duk kata, macam ni Nabi mandi. Kepala otak, dia ingat Nabi macam dia. Kamu nak buat, silakan, tak ada masalah. Kerana tu halal. Dia tak apa ni, Hilmi? Gelah. Ikut suka. Tapi jangan dikatakan bahawa Rasulullah melakukan dengan apa yang dia lakukan. Jadi kena jaga akhlak kita, adab kita ketika bicara tentang Nabi SAW. Yang ni kadang ditinggalkan oleh sebahagian orang ketika membicarakan tentang Sayyidina Rasul. Dia menganggap bahawa Nabi sama macam dia. Jaga. Hak ni Nabi tak sama macam kita. Jadi kena ambil berat tentang perkara tersebut. Ini saya pesan sekali lagi kepada para guru ketika mengajar syama'il, ketika menceritakan tentang hubungan rumah tangga Nabi SAW, maka hendaklah berbicara dengan adab. Jangan sewenang-wenangnya bercakap tentang Nabi seolah-olah macam Nabi seperti apa yang kita lakukan. Tak, kita nak tiru yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sama macam kehidupannya kita. Jadi kurang terbalik pula tu. Dia kata hak dia buat tu Nabi buat. Kamu buat tu nak ikut dengan Nabi buat. Kalau kamu nak ikut dengan Nabi buat, maka kamu kena ikut yang macam Nabi buat. Betulkah yang kamu buat tu macam Nabi buat? Sayyidina Al-Imam Ahmad tidak pernah makan tembikai merah. Tak pernah makan. Orang tanya kepada dia, kenapa Imam tak pernah makan tembikai? Kata dia, kerana saya tak tahu macam mana Nabi makan. Sebab tu saya tak makan. Saya nak tahu dulu macam mana Nabi makan. Nabi ambil macam mana, Nabi kerak macam mana, baru saya makan. Sekarang saya tak tahu, jadi saya tak makan. Macam tu sekali Imam Ahmad bin Hanbal. Kita senang-senang. Hak tu bab makan temikai aja. Ni kita dengan bab mandi Nabi, bab berkenaan dengan bersama dengan isteri semua kali. Oh, semua join nama Nabi semua. Padahal dia lakukan tadi tak langsung pun apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Macam tadi, lawan lari dengan isteri, pegang tangan bini, peluk-peluk depan orang dengan nama kata tu isteri kita. Adakah tu bermaruah? Ketika seorang suami tadi peluk-peluk isteri dia di depan orang ramai di dalam khalayak, macam tu bermaruah maknanya? Saya minat muruah. Itu bukan muruah sebenarnya. Tamam. Dan jangan kata kita kerah dah, ini bukan kerah. Tak. Romantik ada tempat dia. Bukan di depan orang. Mesti ke romantik depan orang? Ni pahaman barat. Romantik depan orang ni adalah salah satu daripada doktrin barat untuk dirosakkan umat. Kena suap-suap mesti depan orang. Nak kena sweet-sweet mesti depan orang. Kenapa? Kenapa nak kena tunjuk depan orang? Dan akhirnya akan jadi apa? Akan jadi ain. Akan jadi masalah keluarga. Akan didoakan dengan buruk oleh orang-orang yang dengki. Dan seumpamanya. Jadi sepatutnya jangan kita lakukan demikian. Tapi bila sebut-sebut macam tu pun, bila dia baru menikah, kadang dia lupa. Baru nikah, dia takkanlah kata saya tak buat kot. Dia kena tunjuklah sikit dalam Facebook. Kata duduk dengan suami pada waktu tu, maka share lah dalam media sosial dan menyebabkan kita pun sama naik saja dengan orang lain. Walaupun mengaji, walaupun keluar daripada madrasah, walaupun begitu, walaupun begini. Faham? Ingat tu saya ni. Hasani ke Husaini? Hasani. Ingat tu.
Baik. Rawahu Maisarah bin Ali والرافعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يجامع أهله. Dalam riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah bersabda, innar rajula la yujami'u ahlah, sesungguhnya seorang lelaki la yujami'u ahlah ay zaujatah, yang ketika mana dia menjima' ataupun bersetubuh dengan istrinya, fayuktabu lahu bijima'ihi ajru waladi zakarin qatala fi sabilillah, maka akan dicatat dengan perbuatannya tersebut dengan istrinya itu pahala waladin zakar, yakni seorang anak lelaki yang qatala fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, yaitu yang berperang dengan golongan yang kufar bagi mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala, faqutil, lalu dia terbunuh dalam peperangan tadi, dapat pahala syahid maknanya. Innama qala dzalik, kenapa disebut oleh Nabi begitu? Maksudnya seorang suami menjima' istrinya, maka dia akan dicatat pahala seperti mana mendapat seorang anak, ajru walad, seperti dapat seorang anak lelaki yang berjuang di jalan Allah dan mati dalam peperangan tersebut. Apa makna dia? Kata Syekh, innama qala dzalika li'annahu law wulida lahu mithlu hadzal walad. Disebutkan oleh Sayyidina Rasul dalam hadis tadi, kata Al-Imam Nawawi Jawi, kalaulah dia direzekikan mendapatkan anak sedemikian, lakana lahu ajrut tasabbubi fihi, maka dia dapat pahala menjadi sebab kepada wujudnya anak demikian. Ma'a anna Allah Ta'ala khaliquhu, sedangkan Allah yang menjadikan anak tersebut, bukan kamu yang menjadikan anak tadi, tapi kamu dapat pahala tu. Wa muqawwihi 'alal jihad, wa muhyihi, yang menghidupkan dan yang memberikan kekuatan dan semangat untuk orang tadi pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi ilaihi tasabbubu faqad fi'luhu fahuwa al-wiqa'. Maka apa sebab yang menyebabkan dapatnya anak yang akan berjuang nanti itu di jalan Allah? Adalah karena perbuatannya tersebut, iaitu apa dia? Persetubuhan itu. Yang zahirnya nampak, pada sudut zahirnya adalah seperti nafsu, tapi pahalanya itu akan mendapatkan pahala yang agung. Wazalika indal imna'i fir rahimi. Ini ketika mana dia mengeluarkan air maninya di dalam rahim wanita tersebut. Ada lagi disebut dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad, dia kata, walaka fi jima'ika wa zaujataka ajrun. Nabi kata kepada seorang sahabat, bagimu dengan apa yang kamu lakukan dengan istrimu tersebut pahala. Sayyidina Abu Dzar kata, ya Rasulullah, kaifa yakunu li ajrun fi syahwati, macam mana dapat pahala dengan itu? Syahwat semata-mata, mesti syahwat. Maka kata Sayyidina Rasul, ara'aita law kana laka waladun fa adraka wa rajauta khairahu famat. Tidakkah kamu memandang, kata Sayyidina Rasul, law kana laka walad, kalau kamu dapat anak dan kemudian fa adraka, dan kamu sempat dengan anak tersebut, wa rajauta khairahu, dan kamu menginginkan kebaikan bagi anak tersebut, nanti jadi alim, nanti jadi orang yang mempertahankan agama Allah, tiba-tiba dia mati, akunta tahtasibu bih, adakah kamu dapat pahala dengan apa yang telah kamu niat dan persiapkan untuk anakmu tersebut? Maka kata Sayyidina Abu Dzar, na'am, dia dapat pahala. Qala fa anta khalaqtah, kamu yang cipta anak kamu tadi? Dia kata, Sayyidina Abu Dzar kata, bal Allah khalaqah, bahkan Allah yang menjadikan anak saya tersebut. Qala fa anta hadaitah, kamu yang bagi hidayah kepada anakmu tersebut? Sayyidina Abu Dzar kata, balillahu hadahu, bahkan Allah yang bagi hidayah. Qala fa anta tarzuquh, kamu yang bagi rezeki kepada anakmu tersebut untuk dia membesar sampai dia jadi orang yang hebat dan seumpama dengannya. Qala balillahu kana yarzuquh, bahkan Allah yang memberi rezeki kepada anak tersebut. Qala kadzalika fadha'hu fi halalih, begitu juga kata Nabi, dha'hu fi halalih wa jannibhu haramah, fa in sya'allahu ahyahu wa in sya'a amatah wa laka ajrun. Jadi macam tu juga kata Nabi, letakkan anakmu dengan yang halal. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah akan hidupkan anak kamu. Kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala matikan anak kamu dan kamu tetap dapat pahala. Kamu tak buat apa, kamu cuma sebab sahaja. Anakmu tadi wujud sebagai sebab. Yang menjadikan hakikatnya Allah. Pun begitu Allah dengan rahmatnya memberikan segala pahala kepada kamu, yang kamu tak ada apa pun sebenarnya.
Dan itu dalil kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada seseorang tersebut. Jadi di sini menzahirkan kepada ibu dan ayah, suami dan isteri, ketika mana melakukan hatta, tengok ni sini, macam mana para masyayikh menyusun agar niat-niat kita dalam apa jua urusan, hatta walau dalam urusan yang berkait dengan syahwat, tapi syahwatnya tadi halal, maka diperlu datangkan niat yang bagus untuk mendapatkan pahala yang berterusan, agar tidak jadi sabah lala. Sebab tu kata para ulama, niat-niat tadi akan dapat ketika seseorang tadi berniat dengan demikian. Waktu ketika bersama dengan isteri, maka dia berniat dengan demikian. Bukan hanya seronok sahaja semata-mata, kerana tu benda tak lama. Tamam? Jadi ini ada orang yang mengerti dan mengaji, yang tahu, maka dia akan hadir perasaan tersebut ketika mana, hatta ketika mana dia bersama dengan isterinya sekalipun, yang zahirnya dilihat sebagai syahwat, tapi batinnya adalah merupakan rahmat daripada Allah untuk mendapatkan pahala dan kemuliaan kepada pasangan suami isteri tersebut. Wa'lam ladang pahala kepada ibu dan ayah kalau dilakukan dengan arba'ati aujuh, dengan empat sebab. Empat sebab ni baru jadi qurbah. Kalau tidak kerana empat sebab ni, maka tu semua kerana nafsu sahaja. Nanti kita akan baca insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dah habis dah. Dia baca terus ya. Dah habis bab dah. Masuk bab baru. Pada kata Syekh di sini, i'lam anna fi tawassuli ila waladi qurbatan min arba'ati aujuh. Al-Imam Al-Ghazali ada sebut dalam Ihya. Tahwi olehmu, i'lam di sini, i'lam anta, termasuk anti. Ketahui olehmu, wahai lelaki dan perempuan, wahai sami', wahai muta'allim, wahai alim, wahai zakir, semualah yang membaca. Sebab tu saya guna dengan i'lam, Nabi saya tak guna dengan i'lamu. Karena kalau guna i'lamu, dengarlah oleh kalian semua. Maksudnya sebahagian, kalau 3 orang dengar dah, padahal hak lain tidak pun tak apa. Tak, di sini suruh semua dengar. Ini dipanggil untuk tambih, untuk bagi perhatian kepada pendengar. Maka sebab tu penulis, ketika dia nak bagi perhatian yang besar dengan satu masalah, dia akan tulis i'lam. Dia tulis gitu. Wa'lam anna fit tawassuli ila walad. Sesungguhnya pada mencapai kepada anak, atau tawassul ila waladi qurbatan min arba'ati aujuh. Maksudnya dia kira sebagai pahala, sebagai ladang pahala dengan adanya anak, itu ada 4 perkara yang sebab yang menjadikan anak tadi taat. Maksudnya menjadi sebab kepada qurbah kepada Allah, dekat kepada Allah, jadi ibadah dengan wujudnya anak. Pertama apa dia? Al-awwalu muwafaqatu mahabbatillahi bis-sa'i fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insan. Hada adaqqul wujuh, kata Syekh di sini. Wa ab'aduha an afhamil jamahir. Yaitu apa dia? Muwafaqah dengan kecintaan Allah bagi mendapatkan anak, mengekalkan jinsul insani, mengekalkan jenis manusia hidup di atas muka bumi. Yang ni yang paling halus sekali. Berapa ramai yang ketika bersama dengan isterinya, dia berniatnya ni, saya melakukan perbuatan ini, bersetubuhan dengan isterinya, maaf, ni pasal kena sebut, adalah kerana untuk mendapatkan kecintaan Allah. Itu dulu. Karena apa? Karena dengan itu akan menyebabkan, kalau dapat anak, maka ia akan mengekalkan bani insan dan mengekalkan orang yang akan menyebut Allah di atas muka bumi. Karena kiamat tak akan berlaku lagi mana ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Satu. Yang kedua, sani, talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuh. Mendapatkan kecintaan Rasulullah. Tadi mendapatkan kecintaan Allah. Kedua, tujuan yang dilakukan tadi untuk tahsili al-walad, untuk dapat anak tadi untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita zaman sekarang ni, membanggakan baginda Rasul dengan lahirnya anak yang akan membanyakkan umat Nabi. Tapi anak yang macam mana? Anak yang berkualiti, bukan kuantitinya banyak.
Bukan nak suruh beranak sampai berpuluh orang anak jadi satu padang bola. Tak. Dengan makna kesemua yang dilahirkan tadi yang berkualiti, yang dididik dengan didikan yang sepatutnya, menjadikan anak tadi anak yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Kalau beranak sebelah semua perompak, tak mau. Itu anak sebelah semuanya menjadi orang yang mulia, orang yang menjadi manfaat kepada umat. Itu yang baru dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-salisu, yang ketiga, talabut tabarruki bi du'ail waladis salihi ba'dah. Tujuan yang ketiga adalah apa dia? Untuk dapatkan anak. Kalau nak dapat dikira sebagai pahala, berniat mendapatkan tabarruk, barakah dengan doa anak yang soleh setelah dia tiada. Kenapa dia nak kena ada anak? Moga-moga nanti anak tu akan sebut saya nanti setelah saya mati. Anak saya akan doa, ya Allah ampuni Walid, ya Allah ampuni baba, ya Allah ampuni ayah, ya Allah ampuni dan berkati ayah. Dan dia akan lawat saya, dia akan doakan saya untuk tabarruk dengan doa anak soleh. Jadi macam mana nak buat kalau nak tabarruk dengan doa anak soleh? Maka dia kena didik waktu ketika dia masih hidup. Anak tadi diberi pendidikan yang melahirkan dia sebagai orang yang soleh. Dengan jadi macam seorang pemuda yang ditangkap kerana nak jatuhkan hukuman bunuh di depan seluruh masyarakat pada waktu tersebut. Lalu kemudian pihak kerajaan pada waktu itu tanya kepada anak muda tersebut, apa yang kamu inginkan pada akhir hidup kamu ni? Kamu nak apa? Kan banduan kan, kalau dia lah, dia pada cerita kata dia akan dia bagi meals atau makanan yang dia inginkan, apa-apa sajalah. Dia pada buat satu buku cerita tentang makanan-makanan terakhir bagi banduan yang akhir. Ada yang minta KFC, ada yang minta McDonald, ada beda makan sekali last dia kata sebelum mati. Sebab nanti pas mati kita McDonald mungkin tak ada lah, sebab kena boykot kan. Jadi macam mana nak buat? Dia kata tak apalah, apa ni, nak minta apa-apa. Jadi ni hak zaman dulu, ni bukan hak zaman lah ni, KFC pun tak ada apa tu. Jadi tanya di atas pentah tu, tanya, sebelum kamu jatuh hukuman ni, kamu nak minta apa? Dia kata saya nak minta bertemu dengan ayah saya. Dah lama saya tak bertemu dengan ayah saya. Saya nak ucap terima kasih kepada dia. Maka orang pun buat pengumuman, mana ayah kepada fulan ni? Ada tak hadir? Rupanya ada, celah-celah tu ayah dia. Maka dia pun naik peluk anak dia, sedih kerana anak dia akan mati sekejap lagi. Kemudian si anak pun pegang apa ni, dia punya ni lah pembesar suara tu, habaq kata saya nak maklumkan, kata inilah ayah saya. Ayah saya yang telah membiarkan saya sepanjang hidup saya tidak diberi didikan yang baik sehingga saya jadi macam ni. Kata dia. Kena atas tu. Dia malukan pak dia atas tu. Pak ni lah yang ajak saya untuk bunuh orang. Kerana dia tak pernah bagi pendidikan yang baik. Dia tak bagi saya pisau, tapi dia telah bagi suntikan buruk kepada saya dalam hidup. Tidak diberikan langsung dengan akhlak yang mulia. Tak pernah sebut kepada saya tentang orang-orang yang mulia. Tak pernah cerita langsung tentang kehidupan orang yang mulia. Sehingga saya jadi macam ni. Maka sepatutnya dijatuhkan hukuman dia ni sekali, kata dia. Bukan saya seorang je. Kalau saya kena potong tangan sebabkan mencuri, yang ajak saya asalnya, yang memberikan peluang untuk saya jadi jahat macam ni adalah dia. Jadi jangan sampai kita nanti di depan Allah akan disoal oleh anak kita macam tu. Nanti. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan nanti anak kita kata, ya Allah, pak saya tak pernah kata apa kat saya. Dia tak pernah sebut langsung pada saya untuk saya buat baik. Dia tak pernah langsung suruh untuk saya lakukan apa ni, taat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi mengenal Allah Taala. Dia hanya ajak saya dengan dunia dan dia bagi kepada saya dengan kemewahan. Nah, dan akhirnya saya mati dan dia pun mati dalam keadaan demikian. Jangan macam tu. Dia faham? Kemudian yang seterusnya, yang keempat, yang terakhir, kata Syekh, talabus syafa'ati bi mautil waladis saghir idza mata qablahu. Jadi mengharapkan syafaat dengan kematian anak kecil kalau anak tadi mati sebelum dia. Jadi kalau kata dapat anak mati pula waktu kecil, maka dia berharap kalau anak dia mati, dia akan dapat syafaat dengan anak tersebut nanti. Anak itu nanti akan sambut dia masuk ke dalam syurga. Ya, anak orang yang mati anak kecil, ketika mana disebut oleh Nabi bahawa anak tu nanti akan menyambutnya masuk ke dalam syurga. Maknanya apa dia? Maknanya pak tu dah ahli syurga lah. Pak tu dah ahli syurga sebab anak dia akan sambut dia masuk. Cuma syarat dia kena sabar. Dia ada syarat dia. Syarat dia kena
bersabar. Sabar tidak bermakna tidak teriak, tak menangis. Tak, menangis adalah tanda kepada bersih ataupun beningnya hati, tanda rahmat dan kasih. Menangis tidak salah, yang salahnya adalah menyalahkan takdir dan juga tidak bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Moga Allah Ta'ala bagi kesabaran kepada orang-orang yang kematian anak-anaknya, dan juga diberikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan kemudian dia akan diberikan kebersamaan nanti dengan anaknya tersebut dalam syurga, menjadi pelayannya nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul, dalam hadis Nabi kata apa? Inna tifla yajurru bi abawayhi ilal jannah. Anak kecil nanti akan menarik dan menolak ibunya ke dalam syurga Allah Taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebut dalam sebahagian khabar, ya'khudhu bi thawbihi kama ana al-an akhidhun bi thawbik. Nabi tengah cerita sambil bagi contoh. Nabi kata, anak kecil tadi akan pegang baju ibunya dan ayahnya, menariknya masuk ke dalam syurga seperti aku pegang baju kamu sekarang sedang tarik kamu. Anak tadi akan tarik si ayah dan ibunya tadi masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dan sebab tu kata para ulama, elok seorang yang nak kahwin, hendaklah dia membaca niat sebelum kahwin. Saya ni anak-anak murid, kalau nak kahwin je, mereka akan baca dulu niat ni di depan saya. Sama ada sehari sebelum kahwin atau pada ketika sebelum akad nikah. Dan boleh dibaca juga ketika malam zafaf atau zifaf. Malam zifaf, malam perkahwinan tu. Sebelum bersama dengan isteri, dibaca balik niat tadi di depan isterinya. Dia pakai baca lah. Amirul baca lah, Amirul. Baca. Ni akan lupa. Amirul baca. Baca bila tu? Sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah. Amirul baca. Saksi Ros baca. Ali Najmi baca tak? Ya. Baca. Ya. Lagi. Saifuddin baca tak? Saifuddin tak baca. Saifuddin baca. Saifuddin tak baca sebab ni dia punya kain pelekat pun nak terlondeh dah waktu tu. Baca kot no. Baca sebelum tu lagi kot. Tak ada masalah. Elok ni baca dulu. Izzat. Nikah baca dulu. Tak kira lah baca dekat syekh kan, nak baca dekat siapa pun, nak baca dekat Tok Wan ke. Baca, bagi tahu niat tu. Ni niat dia, niat yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abi Bakr As-Sakran dalam wasiatnya. Dia ada niat ni elok dibaca niat ni. Saya ketika baca kitab dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, ada bab niat ni. Diletakkan dalam mukaddimah kitab, permulaan kitab cetakan Darul Minhaj. Bila Syekh baca, Syekh kata, Masya Allah, saya kali pertama kata Syekh dengar doa niat macam ni. Lepas ni kata Syekh, kalau ada orang yang nak menikah, dan Syekh Ma'zun Syar'i maksudnya juru nikah juga di kampung. Jadi kalau kata orang datang nak menikah, saya akan minta anak muda tersebut baca dulu niat ni, bagi mereka ingat apa tujuan mereka menikah. Ni kena niat. Nawaitu bihadza tazwij waz-zawjati mahabbat Allah. Tu awal niat dia. Saya berniat dengan perkahwinan ini dan dengan isteri yang saya kahwini ini mahabbat Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Was-sa'ya fi tahsilil waladi li ba'i jinsil insan, dan juga bergerak dalam perkahwinan ini untuk mendapatkan anak bagi mengekalkan bani insan. Ni niat yang paling tinggi kata Imam Ghazali. Yang kedua, wa nawaitu mahabbata Rasulillah, dan saya berniat dengan perkahwinan ini akan mendapatkan kecintaan baginda Rasul fi taksiri mubahatih, dengan membanyakkan kebanggaan baginda Nabi, iaitu anak-anak yang nanti akan dididik menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi bersabda, tanakahu takasuru, berkahwinlah kalian dan banyakkanlah anak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, maka aku berbangga dengan kalian, dengan umat pada hari kiamat nanti, dengan umatku yang banyak, kata Nabi. Tapi para masyaikh, Maulana Syekh Ali Jum'ah, Maulana Syekh Yusri, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, pesan kepada saya bila baca hadis ni, kata nakahu takasaru, al-kasrah huna laisa bimakna kasratul adad. Kasrah di sini bukan dengan makna bilangan. Kasrah di sini dengan makna al-kaifiyah. Dengan banyak, dengan maksud banyaknya kualiti, bukan kuantiti. Al-ibrah bil kaifiyah la bil kammiyah. Ibrah dengan kaifiyah, bukan dengan kammiyah, bukan dengan banyaknya anak,
dengan maksud tersebut, tapi dengan makna kualiti anak-anak tersebut dijaga. Maksudnya. Kemudian apa dia lagi? Nawaitu bihadza tazwij wa ma yasduru minni min qawlin wa fi'lin. Saya berniat dengan perkahwinan ini dan apa-apa yang terbit daripada saya, daripada ucapan, daripada perbuatan saya, at-tabarruka bi du'ai waladis salih ba'di, untuk mendapatkan doa anak saleh, bertabarruk dengan doa anak saleh setelah saya mati nanti. Jadi apa yang saya lakukan, ucapan saya sebut ke anak saya. Kenapa saya sebut macam tu ke anak saya? Agar dia jadi orang yang mulia. Nanti dia akan ingat saya. Kalau saya tunjukkan perbuatan yang baik kepada anak saya, agar dia jadi orang mulia, nanti dia akan doakan saya. Tabarruk dengan anak tadi, dengan doanya yang soleh. Wa talaba syafa'ati bi mautihi, dan mengharapkan syafaat kalau anak tadi mati kecil sebelum saya. Dua niat. Wa talaba syafa'ati bi mautihi saghiran idza mata qabli. Kemudian apa dia lagi niat? Nawaitu bihadza tazwiji at-tahassuna minasyaitan. Saya berniat berkahwinan ini untuk menjaga saya daripada syaitan. Wa kasrat tawaqan, dan memutuskan syahwat saya yang membuak. Wa kasra ghawailis syarr, mematahkan juga godaan-godaan jahat. Wa ghaddal basar, menundukkan pandangan mata saya. Wa khillatal waswas, dan mengurangkan waswas dalam hati saya. Ini yang tanya, siapa dia tanya itu waswas? Apa dia makna waswas? Ahmad. Nanti tak cari lagi khillatul waswas ni. Makna waswas tu mengurangkan waswas dalam hati dia dengan sebab perkahwinan. Lagi, nawaitu hifdzal farji minal fawahish. Saya berniat perkahwinan ini menjaga kemaluan saya daripada perkara-perkara keji. Nah, daripada liwat, daripada berzina, daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah dengan kemaluan saya. Nawaitu bihadza tazwiji tarwihan nafsi. Saya berniat dengan perkahwinan ini untuk menenangkan jiwa nafsu saya. Wa inasaha bil mujalasati, dan juga untuk menjinakkan jiwa peribadi saya, nafsu saya, dengan duduk-duduk, wan nazar wal mula'abah, boleh bermain-main, boleh bergurau senda dengan isteri, irahatan lil qalbi, menenangkan hati saya, wa taqwiyatan lahu 'ala al ibadah, dan ini membantu untuk ibadah saya. Tu tengok niat. Sama. Dan kerana semua tadi dapat pahala kan? Main dengan isteri, melawak-melawak dengan bini, pahala tu. Suami Amirul, dia kena jadi berjaya sampai bini kita kata kita macam budak-budak. Baru berjaya. InsyaAllah. Melawak-melawak sampai suami isteri kita kata abang ni macam budak-budak. Alhamdulillah, najahna. Kita dah berjayalah dengan ucapan tersebut. Sayyidina Umar kata, kun ma'a zaujatika katifl. Jadikan dirimu ketika duduk dengan isterimu seperti kanak-kanak kecil. Kemudian, nawaitu bihi tafrighal qalbi an tadbiril manzil wa takaffuli bi syughlil tabqi wal kansi wal farshi wa tanzifil awani wa tahyi'ati asbabil ma'isyah. Saya berniat berkahwin ini adalah untuk menyelesaikan qalb, menenangkan jiwa saya daripada berfikir tentang urusan rumah tangga, kerana isteri saya nanti akan bantu. Bukan dia tak buat kerja, maknanya nanti saya boleh urus dengan urusan yang lain. Jadi urusan rumah tangga saya, isteri yang akan kumpul. Takafful bi syughli tabkh, dan juga untuk nak sibuk dengan masak, kerana nanti ada isteri yang akan tolong masak. Wal kans, nak tolong buang sampah. Wal farsh, untuk nak siapkan tempat tidur. Tanzifil awani, cuci bekas-bekas makanan. Tahiyati asbabil ma'isyah. Faham? Ataupun untuk nak menyiapkan sebab-sebab kehidupan dalam rumah, bagi tenang, decoration dalam rumah apa semua kali, isteri yang akan laksanakan. Saya tidur, bukan tu. Saya duduk saja, dah. Saya akan buat urusan yang lain, dan kemudian urusan rumah tangga dalam rumah diuruskan oleh isteri. Wa nawaitu bihi mujahadatan nafs, dan saya berniat dengan perkahwinan ini dapat bermujahadah nafsu saya dan riyadataha, dan juga melatih nafsu saya birriayati wal wilayati wal qiyam bi huquqil ahl, untuk saya menjaga hak isteri saya. Wasabra ala akhlaqihinna, bersabar dengan akhlak isteri saya. Wahtimal al-adha minhunna. Ni kalau baca ni Ali Najmi, minhunna ni maksudnya bukan seorang ni. Berapa orang tu baca ni mampu. Bini tak faham, bini pun teranggut. Terima kasih bang. Elok.
Kalau bini faham bahasa Arab, dia kata, kenapa tak baca bihuquqil ahli was sabri ala akhlaqiha? Kenapa akhlaqihinna? Akhlaqihinna maknanya bukan saya seorang. Ada lagi seorang lagi akan masuk dalam keluarga. Dan ada akhlaqihinna, 3 orang lagi akan masuk pula dalam keluarga kita, kerana nak kena bersabar dengan kesemua kita. Nah. Akhlaqihinna. Jadi akhlak isteri-isteri lah semua. Dan bersabar dengan, maksudnya kalau dapat 3 orang, sabar semualah. Lagi kalau niat banyak nikah kali kedua, dia kata saya niat dah dulu. Jadi itu dia termasuklah dengan akhlaqihinna tu. Wasa'ya fi islahihinna, dan berusaha untuk nak memperbaiki mereka. Wa irsyadahunna ila tariqil khair, dan menunjukkan mereka kepada jalan kebaikan. Wal ijtihada fi talabil halal, dan juga berusaha untuk mencari yang halal bagi isteri. Wal amra bi tarbiyatil aulad, dan juga dalam urusan mentarbiah anak-anak. Talabar riayati minallahi ala dhalik, dan memohon perlindungan bantuan daripada Allah dalam urusan pentarbiahan anak-anak. Taufiqa lahu wal intiraha baina yadayhi wal iftiqar ilaihi fi tahsilih. Itu semua tu. Nawaitu hadza kullahu lillah. Saya berniat semuanya tadi kerana Allah, bukan kerana nafsu. Kemudian saya berniat dengan apa yang diniatkan oleh orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang para ulama, para awliya illahi salihin. Dan kemudian saya berniat Allah, kemudian baru baca doa. Baca doa, setelah niat-niat tadi, cuba tengok ibu ayah semua. Kalau niat tadi dibaca oleh seorang suami sebelum berkahwin, maka dia akan tengok betapa besar tanggungjawab dia untuk dia pegang seorang isteri. Tetapi kalau 2, tetapi kalau 3. Jadi maknanya kalau kata hak seorang boleh tak lepas nak pi lagi, suruh gagah lah hak 2. Suruh gagah hak ketiga tu. Hak yang ni betul lepas hari ni. Maka besar tanggungjawab tadi, dan dia akan faham dengan apa yang dia baca. Itu elok kalau ni diterjemah. Niat kahwin khususnya kepada makzun syar'i, kepada orang-orang yang jadi juru nikah, tok-tok imam, pegang niat ni, bagi dulu dekat tu, dekat anak apa ni yang kahwin tu. Contohnya dia kahwin dah akad nikah dah, sebelum baca ta'liq tu, baca niat ni dulu contohnya. Ataupun sebelum akad nikah, baca niat ni dulu, tengok agak-agak boleh nak nikah tak. Besar tak tanggungjawab nikah. Jadi bukan hanya sonok-sonok saja, bukan untuk nak nafsu sahaja semata-mata. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang faslur rabi', fasal yang keempat, fi hurmatin nadharir rajul ila nisa al-ajnabiyyat, pada haramnya melihat seorang lelaki kepada wanita yang ajnabi. Begitu juga aks, wanita ajnabi haram melihat lelaki yang ajnabi. Ajnabiyat tidak boleh tengok lelaki yang ajnabi. Wa ma waqa'a fihi minal zajri, dan apa yang larangan yang disebut oleh syarak, dan di mana tempat yang harus, mana tempat yang tidak boleh, dan seumpama dengannya. Kita akan bicara pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Kita sambung kitab yang kedua, kitab